Okey. Pada yang hari ni saya nak cerita sedikit tentang saya punya kelas. Kelas hands-on. Hands-on untuk membuat lapis batik indulgent. Menarik kan? Siapa yang nak belajar nanti? Siapa yang nak belajar tentang kek lapis batik indulgent nanti? Saya akan carry out dia punya kelas hands-on pada bulan 11 ini, insya-Allah. Sama ada pada 1 November ataupun 9 November, kita akan pilih pada hari Sabtu. Dekat situ specialnya. Kenapa saya nak bagi tahu awal? Specialnya kalau you grab awal, daftar awal atau boleh bayar secara insurans awal, kita bagi pengurangan yuran sebanyak RM120. Dia bukan kelas demo, dia adalah kelas hands-on. Bila kelas hands-on, you sendiri boleh mengadu. You bukan tengok sahaja, you sendiri boleh mengadu. You boleh tengok rupa adunan you boleh membakar, you boleh mendekor, you boleh menyusun layer yang seperti ini. You experience sendiri kelas tersebut. Harga sebenarnya kelas tersebut adalah dalam 500, tapi saya bagi untuk pendaftaran terawal ni RM380. Boleh bayar secara ansuran sebelum 1 November ataupun kelas 9 November di KL, Kuala Lumpur. Tempat kita akan beritahu di dalam group. Apa yang menarik di dalam kelas ni nanti, selain you boleh mengadun sendiri, you juga akan boleh bertanya ataupun selama ni you baking, I tak sure lah adunan I macam mana, I tak sure oven I macam mana, I dah pakai oven baru tapi macam tak okey, I tak sure telur ni kita boleh kita boleh saya tengok kan, orang kata pakai, contoh ada yang kata telur sejuk, pakai telur dari peti ais, maulah kek lapis, kacak lah adunannya naik. Ada juga Amada, jangan pakai telur yang bukan ais.